Kos pendidikan setiap tahun semakin meningkat. Salah satu medium simpanan untuk pendidikan anak-anak adalah melalui Economas Junior seawal usia 1 bulan. Cuba kita kira berapa gram emas yang diperlukan untuk belanja pengajian universiti hari ini. Berdasarkan pinjaman yang diberikan oleh PTPTN untuk pengajian jurusan sastera di IPTA iaitu RM6,500 setahun. RM6,500 darab 5 tahun bersamaan RM32,500. Jadi jumlah pinjaman sekitar RM32,500. Boleh andaikan kos pengajian universiti tempatan adalah sekitar RM35 hingga RM40,000 pada hari ini. Ia bersamaan nilai 100 gram emas. Kalau kita simpan 1 gram emas sebulan untuk anak bermula dari hari kelahirannya, kita akan mengambil masa 14 tahun untuk cukupkan emas sebanyak itu. 14 tahun darab 12 gram setahun bersamaan 168 gram. Dan 168 gram ini cukup untuk menampung pendidikan anak-anak dan anak-anak kita sudah tidak perlu ambil PTPTN lagi. Jadi apa kata kita daftar siap-siap Economas untuk anak-anak hari ini? Macam mana nak bermula? Tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk daftar Economas ataupun untuk hubungi saya dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.